Hari ini Ustaz berdiri di tengah hampir 500 orang manusia. Semua dengan datang untuk satu perkara. Mengiringi pemergian seorang guru dan murid yang sangat disayangi. Almarhum murid Ustaz Suzani ini. Pemergian beliau adalah satu kehilangan yang besar. Bukan sahaja untuk keluarga, tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Allah pilih dia, Allah comelnya. Semoga Allah jemput Ustaz gini juga. InsyaAllah, amin, amin, amin. Allah pilih untuk memanggil beliau pulang pada 26 Ramadan yang mulia. Hari Isnin. Hari yang sangat mulia. Almarhum dikenali sebagai seorang yang sangat peramah. Dan dia suka membantu orang. Di sekolah dia bukan sekadar mengajar, tetapi dia berjaya menghidupkan sekolah. Bahkan tulisan pada dinding-dinding sekolah, walaupun dia sudah bergelar sebagai seorang guru, tetapi beliau ni sangat mencintai menuntut ilmu. Kitab-kitab Turah sentiasa menjadi teman hidupnya. Ramai anak-anak muridnya hari ini menjadi orang yang berjaya dan memberi manfaat kepada masyarakat. Allahu Akbar. Apabila Ustaz lihat kehidupan seperti ini, Ustaz teringat ayat Quran. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Apa yang memberi manfaat kepada manusia, itulah yang akan kekal di bumi. Surah Ar-Ra'd ayat 17. Manusia boleh pergi, tetapi manfaat untuk umat ni akan terus hidup sampai bila-bila. Semoga Allah merahmati almarhum dan menerima segala amal kebaikan dia. Peristiwa ini mengingatkan satu perkara kepada Ustaz. Hidup yang paling indah ialah hidup yang memberi manfaat kepada manusia. Dan akhirnya marilah kita sama-sama berayak Allah Maha Baik. Sama-sama berayak dan komen Allah Maha Baik. Dan kita sama-sama mendoakan semoga almarhum Ustaz Suzani dikurniakan syurga fidahu yang terbaik, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak mana follow perjalanan dakwah Ustaz. Mana belum follow, mari follow Ustaz.